Seorang lelaki berusia 38 tahun parah selepas ditikam di bahagian perut oleh kenalannya sendiri dalam kejadian di Kampung Seri Damai, Jalan Gambang pada Jumaat malam. Kejadian berlaku kira-kira jam 7 malam ketika mangsa yang bekerja sebagai pekebun dipanggil keluar dari rumah sebelum berlakunya pertengkaran. Tanpa diduga, suspek berusia 25 tahun bertindak mengeluarkan pisau sepanjang 5 inci dari belakang seluar lalu menikam bahagian perut mangsa. Mangsa kini dirawat di Hospital Tengku Ampuan Hafzan, Kuantan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Asyari Abu Samah, siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada dendam lama. Mangsa dipercayai pernah membuat laporan polis berkaitan penyalahgunaan bahan terlarang oleh suspek. Kerana tidak berpuas hati, suspek telah datang dan bertindak menikam mangsa sebelum melarikan diri. Suspek yang tidak bekerja itu bagaimanapun berjaya ditahan tidak lama selepas kejadian oleh sepasukan anggota dari Balai Polis Jaya Gading. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja mendatangkan kecederaan menggunakan senjata tajam. Sebelum ini, tular di media sosial satu rakaman video yang memaparkan insiden pergaduhan dipercayai membabitkan mangsa dan suspek sebelum kejadian tikaman berlaku. Dia suruh bawa.